Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pengalaman daripada Atta radhiyallahu anha. Ceritakan bahawa suatu ketika Atta radhiyallahu anha pergi ke pasar dan secara kebetulan singgah di blok tempat menjual hamba. Dari sekian ramai jariah yang ditunjukkan di situ, ada seorang jariah yang ditawarkan dengan harga sangat murah, yakni hanya 7 dinar sahaja. Menurut tuan kedai, jariah itu gila. Oleh itu harganya sangat murah. Tertarik dengan harganya sangat murah, Atta mengeluarkan wangnya dan dibelinya jariah itu lalu dibawa pulang ke rumahnya. Malam tiba dan semua isi rumah Atta tidur termasuk jariah gila itu. Tetapi apabila separuh malam, si jariah gila itu terjaga dari tidurnya dan pergi mengambil air sembahyang. Pergerakannya dapat diketahui oleh Atta, maka dia terus mengintai dengan senyap-senyap ingin mengetahui apa gerakan yang akan dilakukan oleh jariahnya itu. Ternyata ia berdiri menghadap Kaabah lalu sembahyang sebanyak-banyaknya. Selesai sembahyang, ia terus duduk dan berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku, dengan kecintaanmu kepadaku, maka berilah aku rahmat. Si jariah dalam sebahagian doanya. Sambil berdoa, ia menangis teresak-esak sehingga titisan air matanya yang berjatuhan kedengaran oleh Atta. Dari susunan kata-katanya ketika berdoa, Atta percaya bahawa ia memang betul-betul gila. Wahai jariah, janganlah berkata begitu, tapi berkatalah. Sebagai sesuatu. Wahai jariah, janganlah berkata begitu, tapi katakanlah, wahai Tuhanku, demi kecintaanku kepada, kata Atta menegur dengan maksud ingin membetulkan. Si jariah sangat terkejut apabila tuannya menegurnya dengan tiba-tiba kerana ia tidak ingin keadaan dirinya diketahui oleh sesiapa. Pergilah engkau daripadaku, wahai pahlawan, kata jariah membalas teguran tuannya dengan tegas. Kemudian berkata pula, demi Allah, sekiranya dia tidak mencintai aku, maka dia tidak menidurkan engkau dan tidak membangunkan aku. Lepas berkata demikian, ia jatuh dengan wajah tersungkur ke bumi sambil berkata, gundah gulana bertimbun-timbun sedangkan hati terbakar. Kesabaran berpecah sedangkan air mata terus memancar. Bagaimanakah tempat tinggal orang yang tidak punya rumah? Apa yang dapat dipetik oleh cinta, rindu dan ragu? Kemudian memekik sekurang-kurangnya. Wahai Tuhanku, perjanjian di antara aku denganmu adalah sulit, tapi sekarang telah ada manusia yang mengetahuinya. Oleh kerana itu, engkau ambil baliklah aku ke hadrat. Ia pun menangis terus-menerus kerana perasaan takut kepada Allah sehingga wafat. Kini, tahulah Atta. Kenapa? Kini, tahulah Atta bahawa sebenarnya jariah yang baru sahaja diberinya itu bukan. Kini, tahulah Atta bahawa sebenarnya jariah yang baru sahaja dibelinya bukanlah orang gila. Sebaliknya ia tergolong muqarrabin, yakni orang yang takut dan dekat kepada Allah tapi merahsiakan keadaan dirinya. Itulah dia
orang yang mukhlis. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.